Oh ya Allah. Sedap kena rot ni. Cik, tengok cik ikan mancing layang ni. Nekan. Dapat ikan apa? Bang, rakit siapa ni? Rakit abang? Fuyo. Nanti tolong viralkan. Cantik Syah. Cantik. Ada dua bilik eh? Tiga orang belakang. Kau tengoklah guys Abang Zan ni. Dia punya. Okay guys, ni rakit baru Abang Zan. Rakit baru, dia suruh jengah rakit dia. Buka lampu pun dah boleh. Oh yo, papan baru semua. Ya, semua baru. Ini nanti dah siap. Kita dah boleh rasmi lah ramai-ramai. Abang Zan ni satu dia kalau buat rakit memang kemas. Jom kita bawa sikit lah. Tu rakit baru Zan. Teluk sangat. Oh, selesa. Mentol pun banyak ah. Ada 3 bilik. Bau cat dah sedap. Full lemak dia. Lain sikit dia tutup dia. Ada dorong. Bau cat tau kat sini. Ada kipas. Oh, bilik ada ni, ada kipas. Oh. Senyap-senyap je dia buat rakit baru ni apa? Mungkin toilet ah. Tak, dia dah cakap gitu kan. Dia nak naikkan satu rakit lagi. Bang, semua abang buat ni lah. Cat sendiri semua. Cat ada. Ada kawan dia tolong buka. Semua bilik ada kipas. Ya Allah, ni mesti dapur dia. Full lemak. Rakit kan hijau. Macam party pass. Rakit Zan 2. Nama apa? Ni, rakit Zan apa? 2.0. Besar juga bang. Besar. 40-60 kaki. Okay guys, ni rakit baru. Nanti rasmi tak tahulah bila. Nanti Abang Zan roja-roja lah. Ya, dia buat barbecue singgi tu. Takkan lah. Ni lah dapur dia. Yang ni. Ada plug. Tengok ah. Dia nak kerja kosong tak? Boleh tolong cat. Nak kerja sini eh? Nak tolong cat. Dah nak siap dah Mi. Nak cat apanya? Okay guys. Kita orang ni belum sampai lagi rakit yang sebenar kita orang nak pergi. Dah alang-alang ni saya intro je lah kat sini. Okay, saya hari ni setelah sekian lama tidak apa? Memancing. Nak turun rakit Zan. Kita orang pilih rakit Zan nak santai-santai kat sana. So sebab apa, dah lama sangat tak mancing kan, jadi kita turun berdua lah ni dan itulah agak-agak angin je. Baiklah, atas. Ya. Rehat dah. Panas. Ni dah kat luar sejuk ni. Lepas. Air batu lagi. Lupa nak kalau Okay guys, kita dah sampai Rakit Zan. Teluk sangat. Ada 10 sen. Orang kata kalau jumpa duit siling jangan ambil tak? Okay, cuaca pun angin kuat ni. Macam dah mendung-mendung, harap-harap tak hujan lah. So kita pun dah siap set up, tinggal baling ni masuk umpan. Jadi kita tengoklah apa hasil hari ni lah. Apa Allah nak bagi, kita ambil je. Okay, stay tune. Kita cubalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak isyarat mata Allah. Allah.
Saya ni dah lama tak mancing sebab apa? Faktor kesihatan. Bismillah. Tak berapa sihat 2-3 bulan ni. Jadi hari ni lah cuba memancing. Uish. Alhamdulillah. Kitang. Rezeki. Kitang yang pertama. Pakai mata kecil. Allah, terlepas. Oh. Alhamdulillah. Kitang yang kedua. Alhamdulillah. Ha? Game. Tada. Oh. Ya, itu dia. Oh, itu dia. Ketang yang ketiga, guys. Alhamdulillah. Mari pindah sini. Tukar mata kecil sikit. Alhamdulillah. Ah, itu dia. Baby. Acik tengok dia dapat ikan apa. Cik. Cik. Ha? Apa tu? Baby. Baby tanda. Apa nama? Baby tanda. Panggil cik sama. Alhamdulillah, ikan yang sama. Umi. Jangan-jangan kita dah tak ada. Okay guys, sekarang pukul 7.40. Baru lepas hujan berhenti. Itulah. Moga ada hasil-hasil lah yang manis-manis. Okay, stay tune guys. Sejuk. Amat sejuk. Aduh, korang tengok dah sampai mata kail pun sangkut kat buntut. Macam mana ni Umi? Apa yang letak benda ni benda sepak? Dah cakap kan situ ada mata kail. Pergi duduk buat apa? Sekejap ni macam kena buat operation ni. Kena hantar hospital ni. Baru pindah sini tengok kelong banyak tu. Dia dah ada white gap. Dia belum. Dia makan dalam ni. Telan dalam ni. Wah, keluar rek. Cair drag dia. Ya, itu dia. Mak kerong. Ish. Naikkan. Baik. Oh, baji. Oh, baji. Alhamdulillah. Baji. Ni ada ni, sawak ada tak baik? Oh. Baji kan? Ya, baji. Apa ni, Bukan baji. Oh, you cicak. You bodoh. apalah bodoh. Comelnya kurus. Biasa gemuk. Dah cukup makan je. Biasa gemuk. Kurus betul badan dia. Ini orang dapat tadi- ganti LD yang before ni lah. Tadi tengok dia bergelibas. Dia cakap macam kaki ketam panjang kan. Ha. Dia makan ke? Dia Boleh. makan. Ni ikan laut ada PhD ni. Tu. Dia pegang tak ada. Kenapa kau dulu makan, bodoh tu tak makan? Buat kompau. Habis meh? Tak, ni tak berat tadi. Berat. Berat. Dia mata kecil pun. Saya pun mata kecil kan tu tak makan. Dia kasar sebab nampak kasar tu batang dia. Dia UL. Sebab tu. Alah, tu cut. Alah, ikan apa? Tadi Lama. kecil-kecil. Lama, Macam lama. saiz-saiz tapak tangan je. Besar tapak tangan. Ni pasal ni. Besar-besar tu. Betul-betul. Oh. 3 jari. Rempit cakap. Strike di hujan hari. Macam kasar eh? Ya, itu dia. Ciba. Apa dia? Cik Du. Oh.
Strike. 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 Strike guys. Ikan Tu dia ikan tamban. Kalau rasa nak kopi. Tamban. Siapa nak buat umpan? 2 jam sekali. Awak besar tak? Besar. Besar je. Ha? Tarik lagi. Tak bukan. Tak. Ni buat ni. Tambah potong ah. Tak. Pik, tapi. Potong dia. Saya nak kecil sikit nak try buat. Jap, Asmi dah cari lagi. Okey, begini ya guys. Ni yang kecil tadi boleh buat hidup tu. Itu boleh potong. Biasa orang buat umpan getah. Tamban selalu. Memang buat unga. Buat ni buat unga. Mana? Cari lagi guys. Kita tadi tu ikan Tak letak umpan, dia tak mau. Buat suah sikit. Ikan ni tanda. Sementara ikan pun makan habiskan umpan ni. Ini kopi O. Dia hujan kan? Sonok. Putus. Betul lah kerapu lah kalau dah macam tu. Tengok mata dia. Kalau sayang. Aduh lama tu. Betul. Ni kerapu punya cak. Emotional damage. Ini jenuh ni kalau laut dalam ni. Nak gulung ni. gila orang laut dalam. Dia lamban. Oh, gelama pertama. Baru kita jumpa gelama hari ni guys. Daripada siang nunggu kau. Cik, saya dah strike. Cik nak pinjam saya punya rod tak? Abang pakai rod orang tu. Padahal nak cek tali je member. Bukan, saya memang baru balik. Lepas tu ada umpan lagi lah. tak, dia dah berbelit dekat reel saya. Tu yang saya nak betulkan, nak gulung tu kena awak tolong. Kalau depan ni, tiba depan laju sikit nak cek umpan yang depan ni. Ya, itu dia gelama. Okey, gelama dah ada. Dah. Gelama dah ada. Pakai udang. Tambai. Tak, gelama. Dia berbelit dengan tali dak Umi ni. Agaknya tadi kan tolong Umi kat sana. Dia dah makan agaknya, dia bawa lari. Wih, lama. So, tu dia dah masuk. Allah Akbar. Stok lagi esok. Jap, belum lekat. Tamban. Lama ni. Nak kasih bunyi belanja Dek. Lawan orang belakang. Lawan orang belakang. Aduh, macam mana road ni. Saya dapat ikan je. Saya dapat gelama. Kita bang. Gelama lagi. Pancingkan anak je bang. Gelama. Kalau rindu nak rasa jerk pinjam lah. Hati-hati. Oh. Tengok ni dapat ikan apa? Ha? Alah, terlepas lah. Seekor lagi tambannya. Ketam batu. Umi dapat 2 ekor tamban, seekor terlepas. Besar yang terlepas. Nampaknya saya strike lagi. Strike lagi ikan tamban. Ya, itu dia. 2 ekor. Umi.
Tamban. Tamban dah start ada ni. Nanti ingat boleh pilih ke ikan ni? Nak yang kecil-kecil. Kalau boleh pilih. Tak payah. Mai sini. Nak buat apa? Kita cari lagi. Mana boleh je. Jangan main dia kepit. Nak yang kecil meh. Saiz S. Saya je lah dia. Oh. Dia ambil dulu dah. Ikan warna apa nak potong? Tak payah bawa UL guys. Pakai ini aja. Bruh. Umi nak main taman tak? Alah, bawah ni ada sangkut ni. Ni orang nak cabut binatang ni. Hati-hati ni, memang tengok di bawah. Okay, nampaknya kita strike lagi guys. Oi, menekan-nekan. Oh, itu dia. Ikan tamban. 3 ekor. Oi, meriah hari raya. Masuk ni maknanya ada ikan. Mak kau 9. Ada ikan di bawah. Allahu Akbar. Sembak sikit ada? Ikan kecil kot. Lama tak? Tak ada. Hah? Oi. Oh, ada. Dah macam apa melendut tadi? Dah lama tak main rod kecil. Apa? Oh, itu dia. Ikan mengkerong. Kerong. Ikan kerong mengkerong. Tanta, dia yang kacau ah. Pasal ni dah bawa ke sana kan. Oh, itu dia. Usat. Wah, sedap macam kat kamera ni. Bruh. Duri gelama. Duri gelama. Ni macam dalam pantun tu. Raya macam duri. Wah, yang kecil ni. Oh, banyak betul lah kerong. Okay lah geng, selamat pagi. Tahu-tahu je dah pagi. Bruh. So hari ni hari kedua kita sambung mancing. Sekarang pukul 7.20 pagi. Jadi malam tadi sendu sikit. Hujan kot. Hujan 2 kali. Saya pun dapat gelama dengan duri je semalam. Lain-lain tak ada. So hari ni kita sambung, tengok ada tak hasil lagi ni. Harap-harap adalah. Okay, stay tune guys. Gelama. Lalu apa? Gelama. Gelama. Gelama di pagi hari. Tak lekat lagi. Taklah. Tunggu lagi lah.
Tapi ni ada ni. Ada. Gaya macam lain nangguk dia. Oh, duri. Kang belum. Kalau mak ada berlilit dengan tali sebelah. Ha. Hitam. Hitam. Tang. Ada lagi tak? Tak tahu lah. Baby kerapu. Oh. Baby kerapu. Ada ni mesti ada kat bawah. Apa kerapu? Pakcik, baby kerapu pakcik. Alhamdulillah. Baby kerapu pun baby kerapu lah. Allah, kerapu. Kerapu bersama. Alhamdulillah. Huyo. Kerapu. Betul lah kerapu. Kerapu dengan apa benda? Kerapu dengan Seaweed. rumpai. Alhamdulillah. Kerapu. Boleh buat umpan. Kan sikit je. Akhirnya berkat kesabaran 24 jam. Kantin tak nampak lagi ni kali temu dia buat. Ha. Ada tu yang menyusul putih. Mata kecil tu lah buat. Ha. Oh, bawah tu simpan ikan eh? Bawah tu simpan ikan. Bawah kursi. Alamak. Nampak? Mahal. Tunjuk sikit ikan acik yang ke berapa? Keempat? Keempat. Hati-hati bah. Tajam tu. Gerut. Oh, ni jangan lepas bah. Mami suka goreng. Ni lah ikan sisik pertama. Makan masa kecil ni baru nak makan. Dia cakap semalam tu kau. Itu dia gerut pakcik baru lepas dapat. Nampak ni? Comel ni. Memang main ni. Okay geng, sekarang pukul 9 pagi. Inilah keadaan. Tenang. Tunggu je lagi panas lah. Berdenting. Okay, kalau ada yang manis-manis lagi saya update. Okay. Makan. Makan. Tak kena. Oh ya Allah. Sedap kena rot ni. Makan. Cik, tengok cik ikan mancing layang ni. Makan. Dapat ikan apa? Guys. Dapat kitang. Oh, ini mana pak cik? Dah. Cik, Betul. cik. Dah esok ramai-ramai je beli rot ni. Baru RM4.9. Kalau patah pun tak galat. Alhamdulillah. Oh, tidak. Ini tidak adil. Ikan apa tu? Ikan yang tadi tu. Cuma saiz dia besar sikit je. Ini kitang ni. Dia ni mana-mana je ada. Habis dengan Batam. Habis dengan Batam. Aduh. Apa tu? Ibu Siam eh? Ibu siam. Lepas. Tak lah, tak ada mata kail. Buka tali tu. Buka weh. Abang sana sikit. Bagi balance. Let go. Tarik yang tu, yang ni. Pemutunya banzan naik balik. Ada. Tak boleh. Belum ada pengalaman bang. Tak boleh jadi kru Dia training weh. mancing je. Aduh. Dia pun pancing tega Ha? Tega? Bye. Assalamualaikum. Tidur 12 jam. Tak tega. Tak cukup tidur. Tak cukup tidur ni.
Ni tak ada. Apa? Dia orang balik kan? Lambat lagi. Petang ni. Bye. Bye. Dia tak riung dengan dia je. Okay, bye. Terima kasih, Pik. Terima kasih, Pik. Allah. Kau punya. Kuning ke apa ni? Selur. Wah, ada selur siap. Wah, boleh mancing lagi ni. Macam ni anak lama. Mana awak tahu dia anak beranak? Wah, selur kuning ada. Okey, tak payah masuk umpan. Sekejap. Okey, sekarang pukul 12. Ikan tak makan, harus laju. Kita makanlah. Ini bukan ikan mancing tau. Ni ikan saya bawa dari rumah. Ulam-ulam gini je simple. Selera mat. Okey, makan dulu lah. Jemput makan. Hujan guys. Okey lah geng. Tamatlah misi memancing di Rakit Zan santai-santai setelah sekian lama tak mancing. So kita orang balik pukul 7 sebab hari ni dengan semalam dengan malam tadi habis kita orang kena hujan. Tempias kuat sangat kan berserta angin. So saya nak tunjukkan hasil. Bolehlah, alhamdulillah. Biasanya lagi gasak tapi mungkin sebab hujan kan. So ini je hasil-hasil yang dapat dinaikkan. Bolos ni pun dapat tadi 2 ekor. Ini dapat 2 ekor selur tapi satu lagi kecil saya lepaskan lah. Dunia pun dia tak kenal lagi. Okey lah buat lauk kan. Okey, sampai kita berjumpa lagi di next video. Bagi sesiapa yang belum subscribe, minta bantulah subscribe saya punya channel ni. Okey, goodbye. Assalamualaikum. Thanks for watching. Please subscribe.